Drama Susuk Rupawan mengisahkan tentang Dewi, seorang penari tradisional berusia 20-an yang berasal dari Johor dan berhijrah ke Kuala Lumpur dengan niat untuk menuntut dendam masa lalu. Dewi menyewa di kediaman peninggalan arwah Adli, lalu mendekati anak lelakinya, Fadil. Menerusi hubungan dengan Fadil, Dewi membuka jalan untuk merapatkan diri dengan Zakri, cucu kepada Tan Sri Halim, seorang tokoh korporat berpengaruh yang pernah menyimpan dosa silam iaitu meragut kesucian Dewi suatu masa dahulu. Di sebalik wajah yang lembut, tutur kata yang halus dan lenggok tari yang memikat, Dewi sebenarnya menyembunyikan agenda yang telah lama direncana. Ketegangan memuncak apabila Dewi berpindah tinggal bersama Fadil, Tan Sri Halim dan Mala. Kehadirannya juga membuka pintu kepada pelbagai perkara mistik di rumah tersebut, mencipta rasa tidak tenteram dan ketakutan yang sukar dijelaskan secara logik. Kehadirannya juga mencetuskan huru-hara emosi dalam keluarga kaya itu, sehingga rahsia demi rahsia akhirnya terbongkar, membawa penonton menyelami sisi gelap sebuah keluarga elit yang dibina atas pembohongan dan penindasan. Pendedahan paling mengejutkan akhirnya didedahkan apabila Dewi bukanlah sekadar watak biasa, tetapi ialah Nazimah, wanita yang pernah menjadi mangsa kerakusan nafsu Tan Sri Halim suatu masa dahulu. Nazimah kembali dengan wajah yang tampak jauh lebih muda, hasil amalan ilmu hitam dan penggunaan susuk. Apabila Fadil mula sedar akan kebenaran tentang identiti Dewi dan sejarah hitam keluarganya sendiri, dia berdepan konflik dalaman yang getir. Ini kerana darah dan keluarga mengikat jiwanya. Namun Fadil juga sedar kebenaran perlu didedahkan sebelum lebih banyak nyawa dan maruah menjadi korban. Satu demi satu tragedi menimpa, mengambil nyawa dan menghancurkan kewarasan mereka. Persoalan yang terus menghantui ialah sama ada pengampunan masih punya ruang atau dendam akan terus bernyawa walaupun jasad sudah tiada. Drama thriller mistik ini membawa penonton menelusuri sisi gelap di sebalik kekayaan dan status sosial keluarga yang gah di mata masyarakat. Dalam pada itu, penindasan dan kekerasan terhadap seseorang nyata boleh menimbulkan kesan psikologi dan sosial yang besar serta memaksa mangsa untuk mencari keadilan dengan cara sendiri. Penonton dididik supaya memahami trauma, empati terhadap mangsa dan kesan jangka panjang penindasan terhadap mental seseorang, sekaligus mengajak masyarakat memeriksa kesan psikologi tindakan sendiri terhadap orang lain. Begitulah, dosa yang tersembunyi akhirnya akan mencari jalannya sendiri untuk terbongkar.